Okey, beratur semua. Saya nak tengok masing-masing ada buku graf. Rania, exam dah dekat ni. Awak dah ulang kaji ke belum? Orang kata main batu seremban boleh pandai. Jadi, tak payah baca buku. Tak mungkin lah. Saya dengar dulu ada seorang murid ni. Dia selalu gagal exam. Tapi, lepas dia main batu seremban, dia terus dapat 10A. Iya, betul. Kalau main dalam library, mesti jadi lagi pandai. Hai cikgu. Apa tu? Batu seremban? Parang terlarang detected, parang terlarang detected, parang terlarang detected, parang terlarang detected. Kamu nak pergi mana tu? Awak ni. Kan saya dah cakap batu seremban ni barang terlarang. Sorry lah cikgu. Bila awak patah tangan ni? Semalam okey je. Malam semalam saya ada jatuh. Hari ni awak bawa apa pula Rania? Batu seremban lagi ke? Mestilah bawa. Exam nak dekat dah. Apa-apa je lah Rania. Rania, bawa apa pula hari ni? Mana ada buat apa-apa. Parang terlarang detected, parang terlarang detected, parang terlarang detected, parang terlarang detected. Awak tahu kan batu seremban ni barang terlarang? Sorry cikgu. Saya nak minta tolong sikit ni. Awak nak minta tolong apa Rania? Saya ada misi penting dan awak je yang boleh tolong saya. Adakah awak bersedia? Sedia. Okey, mula awak. Lepas tu awak. Lepas tu saya. Lepas tu saya. Lepas tu... saya belanjalah awak air Neslo. Okey, initiate master plan. Activate data smart. Best sangat ke batu seremban ni? Cantik cikgu hari ni. Cikgu sihat ke? Sihat. Buat batu seremban lagi ke? Mana ada. Saya ni budak Lambatnya Rania. Dah boleh masuk ke cikgu? Yelah. Masuk. Terima kasih cikgu. Cepat dah Rania. Alamak. Nasib baik. Itu awak ke Fika? Okey Fika. Get ready. Nah, batu seremban awak. Tak mungkinlah batu seremban boleh buat orang pandai. Betul, boleh. Awak buka buku je lah Rania. Diam. Tengok je saya main. Batu satu, lepas. Yeay. Batu tiga, batu empat, batu kek.
Tapi saya tak rasa pandai pun. Kan saya dah kata silam. Rania, awak okey tak? Okey, bermaksud sesuatu yang memuaskan. Boleh diterima atau Dia betul-betul jadi pandai ke? pecahan atau untuk menunjukkan bahawa keadaan atau situasi adalah dalam keadaan baik. Contohnya, jika seseorang bertanya, adakah awak okey? Mereka ingin tahu jika awak berada dalam keadaan yang baik atau selamat. Rania, ajarlah aku main. Aku pun nak pandai juga. Pandai satu istilah merujuk kepada kebijaksanaan atau kemahiran dalam melaksanakan sesuatu. Dah kredit title ni Rania. Cepatlah.